Jadi apakah rawatan untuk orang yang PCOS ni? Adakah dia kena buat pembedahan dan buang this pearl necklace ataupun boleh dirawat dengan ubat-ubatan sahaja? So selalunya untuk PCOS ni kita memang gunakan obat-ubatan sahaja. Tapi ada kes di mana kita mungkin perlu buat laparoscopic surgery lah juga di mana kita akan drill ovari tu. Ovari yang ada banyak sis kecil-kecil tu. Tapi tak semua kes kita akan buat macam ni. Ada patient yang kita bagi obat-ubatan dia tak respon, nothing happen. Tak ada perubahan apa-apa lah. Tak ada perubahan. Ovari dia tetap macam tu, hormon dia pun tetap macam tu juga. Ini antara kes yang kita mungkin perlu buat ovarian drilling. Lagi satu, sekiranya penyakit ni juga berkaitan dengan ketidaksuburan. Di mana ovari tidak berupaya untuk mengeluarkan telur. Kalau pesakit ni yang dia mungkin dah kahwin beberapa lama tapi tak boleh pregnant, and then kita found out dia ada polycystic, selalunya kita akan start obat. Tapi kalau dia tak respon, kita akan offer dia untuk buat ovarian drilling. Kenapa kita tak selalu nak offer ovarian drilling ni? Because kita tak boleh selalu-selalu nak buat drilling tu pada ovary. Drilling ni maksudnya we burn the ovary actually. Yang sis kecil-kecil tu kita burn. So sekali buat tu kita akan burn 8 spot in every ovary. Jadi kita tak boleh buat selalu. If we selalu buat, then the ovary will die lah. Kan? Maksudnya dia banyak kali sangat kena bakar, the ovary akan hilang function dia.